Okey, so sekarang dah ada 2 mata kail. Alright, okey, video kali ni aku nak tunjukkan macam mana nak tambah mata dekat atas ni untuk mata kedua. Alright, so korang kena ada mata lagi satu. Untuk mata yang pertama, sebelum ni aku ada tunjukkan facing dekat korang kan. So untuk mata yang kedua, korang kena membelakangkan korang punya kail ni. Alright, masukkan tali ni dekat dalam ring dia. Kemudian tarik sampai takat mana yang korang nak mata kail tu dia duduk. Okey, kebiasaannya aku akan buat jarak dalam satu jari begini. Bila korang dah dapat dia punya kedudukan, make sure tali ni korang pegang kemas supaya dia facing arah yang sama. Okey, pegang tali ni, kemas yang boleh supaya dia facing arah yang sama. Sebab bila korang tak pegang kemas, mata kail ni nanti dia akan berpusing-pusing. Okey, kemudian tali yang ujung tadi sama saja konsepnya, tindihkan dia dekat atas bodi mata kail ni, kemudian lilit 5 ke 7 kali. Dah lilit, korang tarik yang mata lebih tadi tu. Okey, sebelum korang tarik penuh, korang tarik dulu sini bagi dia kemas. Bila dah rasa confident, barulah tarik balik semua. Okey, so sekarang dah ada 2 mata kail. Right, semoga membantu.